semua saya tengok rekod yang bertanding dalam yang ada di depan calon-calon yang bertanding di sini, kita semua kalau nak kata lawan presiden tu saya rasa tak logik lah. Ya, sebab ramai di antara kita berada dalam parti ini sebelum banyak mereka yang sedang bercakap kuat di luar tu, duk sekarang kata mereka lah hero yang paling hebat di dunia. Kita ada rekod yang jelas. Kita jangan takut untuk buat keputusan yang betul. Kita kena fikir, kita nak pasukan mana yang terbaik untuk memastikan keadilan dapat bertahan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Betul atau tidak? Itu paling penting. Tak ada guna menang dalam pemilihan, tetapi orang yang menang itu nak jadi wakil rakyat pun tak boleh. Nak diberi tanggungjawab pun tak boleh. Jadi tentang soal siapa setia dan sebagainya, saya ingat orang boleh tengok rekod kami yang jelas tanpa perlu kita mendabik dada tentang kesetiaan kita kepada parti ini. Kita ambil risiko masuk lock up dan sebagainya. Itu kita berani kerana kita tahu inilah perjuangan reformasi yang dibawa oleh keadilan. Saya yakin dengan anggota keadilan. Kita juga kena ingat rakyat memahati di luar sana. Jadi pastikan bila saudara-saudara memilih pimpinan ini, kita dapat pilih pimpinan yang terbaik yang akan mendapat ataupun diterima oleh rakyat. Itu penting. Sebab kalau tidak, nanti kita akan menanggung masalah. Apa jua yang berlaku, saudara-saudara, kita tahu sebagaimana saya sebut tadi bahawa ada kesan kepada kerajaan kalau kita tidak uruskan dengan baik. Saya orang parti, kita akan terus buat kerja untuk parti dalam apa jua tanggungjawab atau peranan yang diberikan. Kita tidak akan tinggalkan perjuangan ini. Sebab ini parti yang dimiliki oleh rakyat yang ramai. Yang kita tidak akan tinggalkan. Dan kita akan pertahankan kerajaan yang ada pada hari ini. Dan kita akan pastikan bagaimana kita akan cari jalan. Kalau tak ada jawatan dalam parti pun, kita akan cari jalan. Apa yang kita dapat buat supaya kita dapat lawan pihak pembangkang dan dapat tunjukkan agenda yang jelas kepada yang ramai.